yang paling cemerlang. Okey. Kita mula dengan nombor yang ketiga. Okey, nombor yang ketiga adalah Khadijah. Tepuk tangan. Okey, yang kedua adalah Syakira. Okey, yang pertama Alia. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Okey, cikgu boleh ambil keputusan kamu. Kita ni cikgu bangga dengan awak. Terima kasih cikgu. Kenapa dia seorang je yang berjaya? Aku pun usaha juga. Tak ada pun orang pandang aku. Hasad bermula apabila kita tidak redha dengan rezeki orang lain. Kenapa hati aku tak tenang lah? Kenapa aku asyik fikir kejayaan dia je? Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Aku tengah dengki ni dengan Alia. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat hasad dengki, ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarrin naffati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Surah Al-Falaq mengajar kita memohon perlindungan daripada kejahatan hasad dengki. Tahniah ya. Semoga kejayaan ini membawa kebaikan untuk awak. Terima kasih Syakira. Jom kita usaha sama-sama. Kita doa untuk kejayaan kita bersama. Ini sama kan? Hai Syakira, hai Ayah. Kalau nak join study boleh? Boleh. Jomlah. Okey, siap. Surah Al-Falaq mengajar kita meminta perlindungan daripada sifat hasad dan juga kejahatan hati.